Beberapa bulan yang lalu saya datang dan saya umumkan. Saya kata insya-Allah kalau PAS keadilan menang bukan saja di Kelantan tapi di seluruh negara, kalau umum malam ini menang, katalah pilihan raya hari ini menang dan diumumkan, esok insya-Allah kita umumkan harga minyak di seluruh negara turun. Datuk Najib marah. Datuk Najib marah. Dia kata orang itu, orang yang pernah menjawat menteri, jabatan menteri keuangan, orang itu tak bertanggungjawab. Karena kalau kita dengar pandangan dia, negeri ini akan bankrupt. Saya nak kata, Najib, dengar abang kamu nak cakap sekejap. Dia panggil saya orang itu. Nama saya Anwar Ibrahim, dari Malaysia, bukan dari Mongolia. Negara ini bankrupt kalau apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di Kuala Lumpur diteruskan. Beli 2 kapal selam, ambil 530 juta komisen. Ini bukan fitnah. Saya berdasarkan kenyataan. Beli jet Sukhoi dari Rusia, 400 juta komisen. Kerana Menteri Pertahanan namanya komisen, kalau polis ambil RM50 namanya corruption. Menterkedarah duit rakyat, macam itulah juga. Saudara-saudara, ini yang akan menyebabkan negara bankrupt. Bulan lalu saya dedahkan bagaimana tanah zon bebas pelabuhan Kelang diambil dari orang kampung, koperasi yang dipunyai oleh Cina, Melayu, Cina dan India. Dia beli dengan harga RM3 satu kaki persegi. Kemudian Ling Leong Sik, Menteri Pengangkutan, hari dia letak jawatan, dia sign approval. Lepas itu oleh kerana dia ambil tanah rakyat ini, dia naik jadi tun. Ling Leong Sik diikuti oleh Menteri Pengangkutan sekarang, timbalan Presiden MCA, bagi 3 surat. Ambil tanah orang miskin, harga RM3 satu kaki persegi, beri kepada pemimpin UMNO Datuk Azim Bendahari, Speaker Dewan Undangan Negeri dan pemimpin MCA, ambil untung RM900 juta. Saudara, ini kenyataan. Saya dedahkan 2 bulan yang lalu sampai hari ini tidak ada soalan dari Badan Pencegah Rasuah, tidak ada soalan daripada polis. Yang dia sibuk duk soal kita, duk jaga perhimpunan kita. Saudara-saudara, saya tidak menentang pegawai PPR atau pegawai polis yang menjalankan kerja dengan amanah. Sademan amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sademan Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sademan Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.